Assalamualaikum dan selamat sejahtera pendengar semua yang menonton video saya yang tak seberapa. Anda bersama saya Hakim dalam satu video yang baru. Tuan-tuan, pada Khamis 23 Julai tahun 2026, iaitu minggu lepas, kita dapat satu berita yang agak tragik, iaitu seorang pengawal keselamatan ataupun kalau bahasa Indonesia ni orang panggil satpam di Waduk Jatiluhur di Johor Barat Indonesia yang bernama Bapa Sumarna, tak silap saya. Beliau dipercayai meninggal dunia disebabkan sekumpulan remaja yang menegur beliau melakukan perkara yang agak luar biasa, iaitu maksud saya macam dia mengikat tangan dan kakinya dan tutup mulut beliau dengan pelita pelekat. Tapi kes tu berlaku hari ini, kes tu viral tu pada hari ini, iaitu petang tadi dalam pukul 9 dan 10 malam. Tuan-tuan tak silap saya. Tapi saya berikan pandangan pada diri saya, pada tuan-tuan sebelum saya nak melakukan rondaan. Tuan-tuan, saya tak tahulah kenapa apa puncanya tuan-tuan sampai tergamak dia buat macam tu. Beliau ada yang mengatakan beliau meninggal dunia disebabkan teguran anak-anak muda ni ataupun remaja ni tidak boleh terima. Malahan apabila dia tegur dengan buat melakukan vandalism, iaitu merosakkan harta awam ataupun orang panggil kat sana jangan merosakkan fasilitas umum, tetapi dengan tergamaknya dia pergi buat macam tu dengan cara yang agak luar, yang agak tak masuk di akal pada fikiran kita. Saya cuba bayangkanlah, kalau itu adalah abang kamu, kalau itu ayah saudara kamu, kalau itu adalah bapa kamu, macam mana keadaan anak-anak yang dekat di rumah beliau ketika kita duduk dengan keadaan tenang lenang? Beliau yang ini anggota pengawal keselamatan ataupun satpam ataupun security guard yang jaga tempat tu, tiba-tiba diperlakukan begitu rupa. Jauh tu, Johor Barat, bukannya dalam Malaysia, dia berlaku dekat Indonesia tuan-tuan. Saya sendiri pun sedih dengan kelakuan anak-anak muda yang macam tu. Dan saya berharaplah pihak polisi ataupun pihak polis Indonesia dengan menangkap beliau dengan adil, dan harap benda ni diheret ke mahkamah tuan-tuan. Sebab benda ni kes tu kes berprofil tinggi. Sebab benda tu memang agak di luar jangkauan. Sebab saya pun sendiri pun takkan tergamak nak buat macam tu. Sebab itulah saya sedih tengok anak-anak remaja sekarang sudah hilang adab dan hilang integriti terhadap apa yang dilakukan. Sebab saya sendiri pun tahu saya bukanlah orang-orang yang baik, tapi sekurang-kurangnya dengarlah nasihat orang-orang tua-tua. Sebab kata orang yang tua dihormati, yang muda disayangi. Kalau engkau tak boleh hormat orang tua, macam mana orang nak hormatkan diri engkau? Sebab engkau sepatutnya menjaga maruah, tapi engkau merosakkan maruah engkau buat memperlakukan pengawal keselamatan macam tu, macam dia tu tak ada perasaan. Dan apapun saya ucapkan salam takziah kepada keluarga almarhum Bapa Sumarna, tak silap saya nama dia, yang berusia 40 tahun. Dia pergi yang keadaan yang agak mengerikan, diikat kedua belah tangan dan kaki serta dipita muka dan dibuang ke laut, tak silap saya bila tu. Dan kita berdoa pada Allah SWT agar beliau ditempatkan di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. Al-Fatihah.